Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan video pengajaran makro sebentar tadi, kumpulan kami telah memilih Bahasa Melayu tahun 5 di mana standard kandungannya ialah 4.2 iaitu menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran yang dipilih ialah 4.2.1 melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai serta menyatakan idea keseluruhan syair. Baiklah, berdasarkan pengajaran makro sebentar tadi, kaedah pengajaran yang telah kami gunakan ialah pembelajaran konstruktif. Pembelajaran konstruktif ialah pembelajaran di mana murid membina pengetahuan berdasarkan pengalaman sedia ada dengan konteks dunia sebenar. Berdasarkan pengajaran makro, kumpulan kami telah memilih tema alam sekitar di mana murid dapat mengaitkan pengalaman sedia ada iaitu pengalaman berkaitan dengan isu alam sekitar dengan pembelajaran syair. Selain itu, kami juga mempraktikkan kaedah pembelajaran kolaboratif. Berdasarkan pengajaran makro, kami telah menggunakan pembelajaran kolaboratif di mana murid dia akan melakukan aktiviti secara berkumpulan bagi menyatakan maksud rangkap syair dan juga bekerja secara berkumpulan untuk menyusun baris-baris syair yang telah disusun secara rawak. Selain itu, kumpulan kami juga memilih kaedah pengajaran iaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif di mana murid bekerja dalam kumpulan di mana setiap ahli kumpulan saling berinteraksi dan bantu-membantu dalam melakukan aktiviti. Hal ini menunjukkan bahawa murid dia dapat saling bergantung secara positif ketika melakukan aktiviti pembelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan accountability individu di mana setiap murid mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan tugasan berkumpulan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemahiran sosial murid di mana murid dia akan berinteraksi dengan ahli kumpulan yang lain bagi membincangkan sesuatu masalah bagi menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Guru juga bertindak sebagai fasilitator yang mana guru hanya memantau tindak tanduk murid dan hanya membimbing sekiranya murid tersebut memerlukan panduan daripada guru. Seterusnya, bagi teknik pengajaran, kumpulan kami telah memilih teknik pembelajaran PAK 21 iaitu pembelajaran abad ke-21 di mana berdasarkan video pengajaran makro sebentar tadi terdapat 5 aktiviti PAK 21 yang telah kami aplikasikan. Aktiviti yang pertama iaitu aktiviti Think, Pair, Share di mana murid-murid dalam berkumpulan iaitu secara berpasangan akan berfikir mengenai tentang isu pencemaran alam sekitar dan berkongsi maklumat dengan ahli kumpulan yang lain. Selain itu, kami juga telah melaksanakan aktiviti stesen pembelajaran di mana setiap murid akan bergerak dalam kumpulan ke stesen-stesen yang telah ditetapkan bagi membaca teks rangkap syair yang telah disediakan oleh guru. Selain itu, kumpulan kami juga telah melaksanakan aktiviti galeri walk bagi PAK 21 di mana murid-murid perlu bekerja secara kolaboratif dalam kumpulan untuk menyatakan maksud syair yang telah diberikan oleh guru, kemudian perlu mempersembahkan maksud syair tersebut dalam bentuk peta minda dan juga melaksanakan aktiviti galeri walk bagi membentangkan dapatan berkaitan dengan maksud syair yang telah diberikan. Akhir sekali, kumpulan kami telah melaksanakan aktiviti maklum balas dengan menggunakan kad 2 stars and a wish iaitu kad maklum balas 2 bintang dan 1 harapan di mana pada kad tersebut murid perlu mengisi 2 kelebihan
berdasarkan ahli kumpulan lain yang sedang membuat persembahan syair, dan satu cadangan penambahbaikan di mana ahli kumpulan yang sedang membuat persembahan tersebut boleh ditambah baik untuk persembahan-persembahan yang akan datang. Baiklah, daripada aspek pendekatan pengajaran, saya dan Firdaus telah mengambil kira beberapa faktor utama dan telah memilih pendekatan inklusif dan juga berpusatkan murid. Dalam pendekatan yang berpusatkan murid ini, murid bertindak sebagai pembelajar aktif manakala guru bertindak sebagai pemudah cara. Hal yang demikian dapat dilihat menerusi penggunaan ataupun pengaplikasian aktiviti-aktiviti dalam kumpulan dan juga perbincangan yang melibatkan murid-murid. Selain daripada penggunaan strategi berpusatkan murid, kami juga telah mengaplikasikan strategi berpusatkan bahan, di mana kami telah menggunakan rangkap-rangkap syair untuk membantu murid memahami, melafazkan dan juga membaca syair dengan lebih baik. Seterusnya, kami telah menggunakan pendekatan pembelajaran masa kini. Elemen teknologi telah dimuatkan dan juga dimasukkan ke dalam pengajaran kami menerusi penggunaan audio dan juga video untuk membantu murid menguasai serta mendalami dengan lebih baik irama dodoi dan juga teks-teks syair yang kami ingin sampaikan. Seterusnya, kami telah menggunakan strategi pengajaran yang berperingkat di mana kami melakukan aktiviti secara berperingkat mula daripada membaca syair. Setelah murid berjaya membaca syair, mereka akan mencuba untuk melagukan syair tersebut. Setelah murid berjaya melagukan syair, mereka akan diminta untuk mengenal pasti rangkap-rangkap syair berdasarkan maksud yang telah diberikan oleh guru. Jadi menerusi pendekatan secara berperingkat ini, kita dapat membantu murid untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka terhadap perkara yang ingin disampaikan. Seterusnya, penilaian formatif dan maklum balas rakan sebaya. Kami telah menggunakan penilaian formatif untuk membantu guru mengetahui sama ada murid dapat menguasai ataupun tidak sesi PDP yang dilaksanakan. Selain itu, penilaian formatif ini juga berfungsi untuk membantu guru mengenal pasti sama ada strategi dan pendekatan yang diambil bertepatan ataupun tidak dengan konteks pembelajaran. Maklum balas rakan sebaya ini dapat dilihat menerusi penggunaan borang penilaian. Jadi menerusi maklum balas daripada rakan sebaya ini, kami boleh melihat dan juga boleh mengenal pasti murid-murid yang berkebolehan untuk menilai prestasi rakan-rakan mereka yang lain. Selain itu, menerusi maklum balas rakan sebaya ini, kami dapat mengenal pasti dengan lebih baik tahap-tahap penguasaan murid dalam pengajaran yang kami sampaikan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.